better shut up your mouth before the Santa comes at you. Aku bukan kurang ajar, tapi it's too much. Pada aku, kalau kau dah hari-hari kau cakap benda macam gitu, aku tak pernah buat benda tu, kau jangan cakap sampai aku buat. Assalamualaikum, podcast kahwin-kahwin. Okey, Waalaikumsalam. First, my sister kahwin masa umur 15 tahun. Perkahwinan tanpa disetujui 100%. Family dekat bandar, sebab kami adalah anak-anak kaki tangan kerajaan sebagai anggota polis. Kes my sister ni, perempuan masuk meminang dan nikah. Terus pihak lelaki sebagai calon suami, bukan first love, tak kenal antara kedua-dua pihak. Kahwin atas dasar tengok foto, sebab darjat nak sama level. Contohnya aku, my sister dari kerabat, kena kahwin yang ada darah kerabat ataupun orang kaya saja yang layak. Arwah nenek tak suka ada ahli keluarga yang terlibat dengan dunia entertainment sebagai musician.